Assalamualaikum, saya Syara Fakihah, nombor matrik 283916. Saya dan rakan-rakan hari ini akan membentangkan tentang penulisan kami iaitu kurangnya komunikasi berkesan antara pengurus dan pekerja. Komunikasi yang berkesan antara pengurus dan pekerja bukan sahaja meningkatkan produktiviti tetapi juga memperkukuhkan hubungan kerja dan meminimumkan konflik dalaman. Namun, dalam banyak organisasi, komunikasi yang lemah antara pengurus dan pekerja masih menjadi isu utama. Dalam konteks organisasi, komunikasi berkesan bukan sekadar penyampaian maklumat tetapi juga memastikan pemahaman yang jelas antara pihak pengurusan dan pekerja. Komunikasi yang tidak berkesan boleh menyebabkan salah faham, ketidakjelasan dalam hala tuju kerja serta menjejaskan prestasi keseluruhan organisasi. Keadaan ini sering terjadi apabila pengurus gagal menyampaikan mesej dengan jelas, tidak mendengar maklum balas pekerja atau menggunakan saluran komunikasi yang tidak sesuai. Saya Nur Afika binti Muhammad Kamaluddin, nombor matrik saya 283866. Saya akan meneruskan pembentangan saya iaitu isu yang berlaku dalam organisasi. Yang pertama, kurangnya kejelasan dalam penyampaian arahan. Dalam banyak organisasi, pengurus seringkali menggunakan saluran komunikasi yang tidak sesuai seperti menyampaikan arahan melalui mesej ringkas tanpa sebarang penjelasan lanjut. Ini boleh menyebabkan pekerja tidak memahami dengan jelas apa yang diharapkan daripada mereka lalu menjejaskan prestasi kerja. Yang kedua, perbezaan generasi dalam tenaga kerja. Pekerja yang lebih muda cenderung menggunakan teknologi moden seperti email dan aplikasi pesanan segera, manakala pengurus yang lebih berpengalaman mungkin lebih selesa dengan kaedah komunikasi tradisional seperti mesyuarat bersemuka atau memorandum bertulis. Perbezaan ini boleh menimbulkan salah faham dan menjejaskan kelancaran komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, maklumat sukar disampaikan daripada peringkat bawahan ke peringkat atasan. Pekerja bawahan mungkin berasa tidak selesa atau takut untuk memberikan maklumat balas atau mencadangkan idea baru kerana bimbang akan reaksi negatif dari pihak pengurusan. Ini menyebabkan organisasi kehilangan peluang untuk memperbaiki proses kerja dan meningkatkan inovasi. Seterusnya, antara model komunikasi pengurusan berkaitan dengan isu ini ialah yang pertama ialah model Shannon-Weaver. Seperti yang kita tahu, model ini dikenali sebagai model komunikasi linear yang merangkumi penghantar mesej, saluran, penerima dan gangguan. Yang kedua ialah model Chakram. Model ini menekankan kepentingan pengalaman bersama antara penghantar dan penerima dalam komunikasi. Yang ketiga ialah model komunikasi transaksional. Model ini pula menganggap komunikasi sebagai satu proses dua hala di mana penghantar dan penerima bertukar peranan secara berterusan. Dan yang terakhir ialah model komunikasi berkesan dalam organisasi. Model ini menekankan faktor-faktor seperti kepercayaan, kejelasan, maklum balas dan keterbukaan dalam komunikasi. Seterusnya, pandangan dan idea untuk menangani masalah komunikasi. Yang pertama, menggalakkan komunikasi dua hala. Pengurus harus membuka ruang untuk pekerja memberi maklum balas, mengumumkan soalan dan berkongsi pendapat. Dengan wujudnya komunikasi dua hala, pekerja akan lebih memahami arahan kerja dan merasa lebih dihargai dalam organisasi. Yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi yang lebih baik. Penggunaan aplikasi komunikasi seperti Microsoft Teams, Slack atau Google Meet boleh membantu mempercepatkan proses komunikasi antara pengurus dan pekerja, terutama dalam organisasi yang mempunyai struktur yang kompleks. Yang ketiga, peranan latihan komunikasi. Organisasi perlu menyediakan latihan komunikasi yang berfokus kepada kemahiran, mendengar aktif, penyampaian mesej yang jelas serta keupayaan untuk menangani konflik secara profesional. Yang keempat, menetapkan saluran komunikasi yang jelas. Organisasi perlu mewujudkan saluran komunikasi rasmi yang membolehkan pekerja dan pengurus berinteraksi secara sistematik. Sebagai contoh, penggunaan mesyuarat berkala, email rasmi serta portal intranet dapat membantu memastikan setiap pekerja mendapat maklumat yang tepat pada masa yang sesuai. Saya Azrina binti Mokri 283996. Saya akan menerangkan tentang cadangan proses dan strategi komunikasi pengurusan. Yang pertama, pelaksanaan dasar komunikasi yang jelas.
Polisi komunikasi yang tersusun dapat mengelakkan salah faham dan memastikan maklumat yang disampaikan tepat serta berkesan. Yang kedua, meningkatkan keupayaan mendengar aktif. Pengurus perlu mengamalkan teknik mendengar aktif dengan memberi perhatian kepada pekerja dan menunjukkan empati dalam komunikasi harian. Yang ketiga, mengamalkan budaya komunikasi yang terbuka dan inklusif, menggalakkan komunikasi dua hala dan menghargai kepelbagaian pendapat dalam organisasi bagi meningkatkan produktiviti serta keharmonian tempat kerja. Kesimpulannya, secara keseluruhan, komunikasi berkesan antara pengurus dan pekerja merupakan elemen penting dalam memastikan kelancaran operasi dan pencapaian matlamat organisasi. Komunikasi yang lemah boleh menyebabkan salah faham, ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja serta menjejaskan produktiviti syarikat. Oleh itu, pendekatan komunikasi yang lebih strategik dan efektif perlu diterapkan dalam organisasi bagi mengatasi cabaran yang dihadapi. Sekian, terima kasih.